Bukan mabuk. Mabuk tak mabuk, mata kau merah tu. Sorry, maaf. Kau ingat aku ni apa, budak-budak? Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Bayangkan korang baru balik kerja lewat malam atau sedang niat tidur bersama keluarga. Tiba-tiba ada individu asing yang tidak dikenali sedang terlantar mabuk betul-betul di depan pintu pagar rumah korang. Inilah realiti yang dihadapi oleh seorang penduduk di sebuah kompleks kediaman apabila seorang warga asing dipercayai dari Nepal ditemui dalam keadaan separuh sedar akibat pengaruh alkohol. Barang di koridor awam. Video ini tular dan mencetuskan semula perdebatan hangat. Adakah kehadiran segelintir warga asing kini mula menjadi ancaman kepada ketenteraman serta keselamatan rakyat tempatan? Jom kita kupas. Dalam video berdurasi beberapa minit ini, kita dapat lihat tindakan tegas seorang penduduk tempatan yang bertindak merakam dan mengarahkan warga asing tersebut turun ke lobi. Lelaki warga asing itu kelihatan sangat lemah, tidak mampu berdiri tegak, malah terpaksa merangkak sebelum dibawa masuk ke dalam lift. Apabila disoal, dia mengaku berasal dari Nepal. Konflik menjadi lebih jelas apabila mereka tiba di lobi. Rupa-rupanya menurut penduduk dan saksi di situ, insiden seperti ini bukanlah kali pertama berlaku. Tingkat 16 bangunan tersebut didakwa sering bising dan disemari dengan aduan gangguan sehingga lewat malam. Keadaan hanya reda selepas rakan-rakan warga asing itu datang ke lobi untuk mengampahnya pulang ke unit kediaman mereka. Kenapa penduduk tempatan bertindak agresif dan marah? Jawapannya adalah isu keselamatan dan trauma komuniti. Perakam ada menyebut tentang kebimbangan keselamatan ahli keluarganya, terutama golongan wanita. Apabila ada individu luar yang mabuk tanpa kawalan di kawasan privasi seperti koridor rumah, risiko berlakunya jenayah atau gangguan seksual akan meningkat. Hantaran di media sosial turut mendedahkan bahawa aduan dalam kumpulan sembang residen grup residen sudah lama dibuat, menceritakan gangguan bising melampau sehingga jam 3 pagi. Ini bukan lagi soal prejudis, tetapi ini adalah soal hak penduduk tempatan untuk hidup dalam persekitaran yang aman dan selamat di tanah air sendiri. Namun insiden ini juga menimbulkan persoalan tentang fungsi sistem kawalan keselamatan residensi tersebut. Mengapa pengawal keselamatan membiarkan penghuni luar dalam keadaan mabuk terlampau berkeliaran di tingkat atas tanpa pemantauan? Malah di akhir video, perakam sendiri menegaskan kepada pihak pengurusan agar terus melaporkan kes begini kepada pihak polis pada masa akan datang. Warga asing yang datang bekerja sepatutnya menghormati undang-undang dan budaya setempat, bukannya membawa tabiat buruk yang menjejaskan kualiti hidup masyarakat sekeliling. Kesimpulannya, kedatangan warga asing untuk mencari rezeki dialu-alukan, tetapi perlulah menjaga tingkah laku dan menghormati hak penduduk tempatan. Pihak berkuasa dan pengurusan kediaman juga perlu lebih tegas dalam memantau lambakan pekerja asing di kawasan perumahan bagi mengelakkan implikasi sosial yang lebih buruk. Apa pendapat korang tentang isu ini? Patutkah pengurusan terus lapor polis atau sekadar amarat? Nyatakan pandangan korang di ruangan komen di bawah. Rumah kau mana? Masuk rumah kau sebelum aku tangkap kau masuk pergi balai. Itu Mabuk? Kau mabuk? Lepas tu kalau kau mabuk, jangan menyusahkan orang lain. Jangan sampai aku bawa kau pergi balai. Mana rumah kau? sorry lah, itu Korang ni orang foreigner, sedar sikit. Buat panggil elok. Main negara orang. tidur saya tak mabuk. Bukan mabuk. Mabuk tak mabuk, mata kau merah tu. Sorry, maaf. Kau ingat aku ni apa, budak-budak? Abang ibu emang ingat lah. Bukanlah itu macam-macam. Jom, pergi bawah. Beg, balik. Balik. Turun. Mabuk-mabuk tidur depan rumah orang. Mana memang? Bangladesh ah? Nepal. You sini tahu siapa punya negara tak? Saya pernah bilang. Ha? Mabuk-mabuk. Lepas tu susah kau orang. Okey lah. Sini masuk, keluar. Okey lah. Keluar. Masuk aku bawa pergi balai ya. Boleh polis lah. Kau ni. Baik. Ini orang mabuk dekat floor saya. Tidur depan rumah orang. You buat apa? केवल गाछमा माथि Kau cepat lagi. माथि बसिरहेको थिएँ यसले रक्सी खास भनेर मलाई यो बताएको थियो गएको नै छैन म त्यतिकै बसिराखेको थिएँ क्या
Jadi tu semua pasti dah ada. Wah. Ni macam mana settle? Orang tidur depan rumah orang. Mabuk, bising. Ni yang cakap tak mabuk, mata orang macam ni. Apa bising? Kau duduk. Kau duduk. Ada aku suruh kau bangun. Apa? Ada aku suruh kau bangun. Oh, tengoklah CCTV kan? Tengok CCTV. Yang kau tidur depan rumah aku apa? Baring depan pagar. Mana itu ke pun mana? Sunat tolak jatuh ni mari ku sos mana tu kan? Ele. Hari-hari diorang mabuk, diorang kacau rumah orang. Kalau saya, bini saya, tidur depan rumah pagar ni. Mabuk kat runway rumah tu. Oh mabuk. Ya, dah lah dulunya ada isu yang anti ke Cina yang kena rogol tu dengan staf belakang wedding berani tu. Ya, that's why kita takut. Diorang ni tak tahu lah, tak serik lah. Tingkat berapa ni? Tingkat 16. C. Hasil 16. Patutlah kalau bising. Ni saya bawa turun di bawah ni. Berapa? Dia seorang je ke? Dia seorang, kadang-kadang kawan dia. Baring, diorang tinggal tin, usap okok kat runway tu. Jeopardy lah, jeopardy. Dia orang dulu suka. Ya, diorang ni guard tau kadang-kadang. Guard sendiri. Mana ni mana Cina ni? Elang mana boleh Cina ni? Kan mana boleh? Kan mana boleh Cina ni? Mana boleh Cina ni? Mana tengok mana? Apa dia cakap? Kau ni apa ni? Elang mana Cina apa ni? Pahile apa Cina apa ni? Mana pahile Cina apa ni? Not there boleh. Ni macam mana maksudnya? Mana pahile dia pun Cina. Mabuk, tidur depan rumah orang. Ada ni mabuk. Matang ni kan, takkan lah tak mabuk. Mana pahile dia? Apa? Ini macam cakap orang mabuk lah. Ini memang mabuk. એટલે થાશે ને મેરો બાની થાશે ને એટલે મેરો બાની એટલે ખાતા કો છે हाँ मारे वाले बुरी लोग आने वाले એટલે છે ને ગુડ छ बिस्तारै बिस्तारै थाहा हुन्छ जिन्होंने मेरा खुशी खाया था मैं चप्पल सबला हरका परिवारमा गएपछि मात्रै तँलाई थाहा हुन्छ चप्पल Dia cakap apa? ए घर जाने हो र saya pun tak paham dia apa cakap चप्पल हातमा बोक्छ तिमी के सल्लाह ओके चप्पल हातमा ए बसले कल गरौँ के ल्याङ गर्दा बसले कल गरौँ Ini lagi aku. ठुलो कुरा गरिरहेको छ के ले बोला के भन्छ क्या ठिकै फेरि मलाई मन पर्दैन Segala noda desaku asa buka